Sebelum ni, Megan Fox hadir dengan filem Subservient, filem tentang robot AI, yang mana digambarkan sebagai robot yang faham lah siapa yang pernah tengok movie tu. So, aku berkesempatan untuk tonton satu lagi movie. Sebelum ni dia orang recommend nak tengok Companion lah. So, aku pun akhirnya go through HBO Max dan aku pun layan Companion, sebuah filem tentang robot AI yang bagi aku a bit bagus. Dia ada vibe Megan Fox juga, tapi lebih kepada elemen-elemen yang lebih bagus, bukan hanya sekadar untuk sexualize robot AI. So ini adalah review aku berkenaan dengan filem Companion. Tapi sebelum kita bercakap lanjut, kita intro. Baik, Companion. Filem ni merupakan sebuah filem tahun 2025. Tak silap aku, filem ni tak masuk dekat Malaysia melalui pawagam. Satu sebabnya filem ni ada elemen-elemen pelangi yang agak pekat. Watak dia pun ada watak-watak pelangi yang agak pekat, agak jelas dan obvious lah dekat situ. Walaupun scene-scene pelangi yang tu tak ada lah, tapi watak tu kita tahu dia watak pelangi. Kisah dia pasal seorang gadis, not gadis sangat, seorang robot companion yang mana dibawa oleh kekasih kononnya ni ke sebuah rumah. Kononnya asalnya just nak bercuti bla 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 and so on, tetapi in the end ada plan terancang dekat situ. Seorang lelaki telah dibunuh, dan kemudiannya semuanya goes haywire apabila robot ni pun sendiri tahu dia ialah robot dan orang cuba untuk set up dan dia ni jadi kambing hitam lah macam tu. Tapi robot ni pula bijak, dia boleh ambil handphone tuan dia dan tingkatkan kecerdasan otak dia, dan kemudiannya jadilah benda yang penuh dengan liku-liku untuk selesaikan settle case ni. Movie Companion ni adalah movie yang bagi aku agak unik, agak best. Sebuah filem survival yang bagi aku menggunakan elemen robot AI, robot companion, robot orang panggil sex worker macam benda tah. Macam itulah. Macam Subservience tapi lebih penuh dengan unpredictable plot yang bagi aku menyebabkan kita hanya bukan sekadar tengok sebuah movie pasal robot, tapi kita juga mempersoalkan tentang AI itu sendiri, kebijaksanaan buatan itu sendiri yang mana go beyond our imagination. So movie ni memang penuh dengan elemen darah-darah juga, but at the same time dia ada elemen komedi yang bagi aku menjadikan filem ni a bit unique. Penceritaan filem ni straightforward dan juga unpredictable. Aku boleh katakan kalau hang tak tengok movie ni punya sinopsis, hang akan layan movie ni dengan satu orang kata ride yang agak bagus lah. Kita tak expect benda ni akan jadi, dan setiap watak dalam movie ni sangat-sangat bagus, dan watak-watak tu memang digunakan untuk carry the plot itself ke depan. So kalau hang nak tengok movie yang betul-betul guna watak-watak dalam filem ni dengan sangat-sangat optimum, dan dia boleh carry movie ni ke depan sampai kita sendiri tak tahu apa nak jadi lepas ni. Companion is the answer lah. Cuma macam aku cakap tadi, filem ni ada unsur-unsur yang bagi aku agak aku tak tahulah. Filem memang pekat dengan tu lah. Cuma kalau tak ada benda tu pun okey je. Cuma aku tak faham lah kenapa perlu ada watak yang pelangi ni, yang bagi aku agak orang kata pelik lah, serba salah lah. Kalau nak tonton movie ni dengan family ke apa, serba salah sikit lah, sebab watak-watak ni memang obviously walaupun dia hanya bercakap-cakap dan so on, tapi memang sangat-sangat yalah. Tapi kalau kita ketepikan hal tu, filem ni adalah sebuah filem yang bagi aku agak bagus. Kalau nak bandingkan Companion dengan Subservience, this one is really good. Sangat bagus, sangat cerdik, dan membuatkan kita betul-betul terfikirlah tentang matlamat AI itu yang nak jadi macam manusia, tentang AI itu sendiri yang merupakan program kemudiannya nak jadi macam manusia and so on.
It's kind of great movie. Aku boleh bagi movie ni 4 bintang. Aku tolak tepi yang dua pasangan yang tak apa-apa tu kan. Aku tak mau cerita pasal tu. Tapi on the whole, Companion adalah sebuah movie yang sangat bagus. Walaupun pengarah dia adalah seorang pengarah yang baru. Yang tak pernah mengarah filem lagi. Kan? So, go and watch it dekat HBO Max kalau siapa-siapa yang belum sempat. Kan? Dan be careful lah dengan agenda tu jugalah. Kan? Sebab kalau hang tonton dengan orang yang tak sepatutnya, aku rasa tutup TV awal. Okay, aku rasa itu sahaja review ringkas aku berkenaan dengan filem Companion. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.